Tak ada lag. Tengok saya buat power besar macam mana pun memang dia tak ada lag langsung. Anda tengok sendirilah macam mana kualiti dia. Aduh, memang malulah Switch tu boleh kalah dengan device Android kan. Boleh. Nah. Oh gila, Final Fantasy 7. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, jadi dah sampai dah kat channel saya. AYN Odin 3. Okey, bagi yang tak tahu apa benda Odin 3 ni, Odin 3 ni dia adalah Android konsol dalam kategori flagship dan spek dia adalah yang paling tinggi sekali lah untuk semua konsol yang ada untuk tahun ni. Dia guna chipset Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite saya rasa memang ramai lah pernah dengar kan, sebab chipset tu biasanya akan ada kat dalam smartphone dalam kategori flagship lah yang harga sampai 5,000, 4,000, 6,000. Memang mahal gila kan kalau guna chipset ni. Tapi dekat Android konsol harga dia tak ada lah sampai macam tu kan. Dia harga dia separuh daripada yang tu. Macam Odin 3 ni anda boleh tengok dekat dalam link yang saya sediakan kat dalam tag produk tu. Itulah harga dia. Okey, jadi saya beritahu siap-siap video ni bukan full review lah. Video ni lebih kepada unboxing dengan first impression. Jadi saya tak pergi pada every single detail lah tentang konsol ni. Saya lebih kepada nak tengok apa yang ada kat dalam kotak ni, lepas tu bahagian luaran konsol ni, dan last sekali kita akan full throttle tengok dia punya performance dia. Saya akan test game PC emulator lah, game yang memang kita tak boleh nak main dekat konsol yang sebelum ni. Kita akan test kat sini tengok boleh main ke tak. Ok, jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Ok, dekat depan sekali ada dia punya gambar konsol dia lah, warna putih. Walaupun konsol kat dalam dia bukan warna putih, dekat kotak dia tetap warna putih. Ok, dekat sini dia punya logo lah AYN. Ni tempat tarik dia, sekejap kita tarik. Kita tengok dulu dia punya ni apa, sini Odin 3. Dia punya variant, yes, sini. Ok, ni yang right ni yang dihantar kepada saya lah. Yang ni Pro version warna hitam. Ok, Pro version dekat sini ada, anda boleh tengok lah, dia ada 4 variant kat sini. Dia ada base model, Pro model, Max model dan yang ni yang baru Ultra. Sebelum ni Ultra ni tak ada, sebelum ni ada 3 je. Dia ada 3 variant je. Sekarang ni dah ada 4. Yang Ultra ni dia ada 24 RAM dengan 1TB dia punya internal storage. Yang ada kat saya ni lah 256. Tapi tak ada masalah storage dia sebab dia support external memory kan. Jadi kita boleh tambah lagi lah dia punya storage. Cuma RAM dia lah, RAM kita tak boleh tambah lah. Kalau base 8GB, Pro 12, Max 16 dan Ultra 24. Anda boleh pilih anda nak yang mana kan. Okay, kita akan buka terus tengok kat dalam dia. Ok, dia tarik daripada tepi ni. Itu dia. Oh, ketat juga nak tarik keluar ni. Ok, tak tepi tu. Oi, bunyi jatuh bawah. Ok, ni pun tak bawah, ni pun tak bawah. Ok, kita tarik keluar konsol. Sebelum kita keluarkan dia daripada plastik, kita tengok apa lagi ada kat dalam. Pertama sekali, dia punya user manual. Ok, tak penting, tak tepi. Lepas tu, kabel pengecasan dia. Ok, kabel pengecasan dia ni kita tengok beza ke sama macam yang sebelum ni kan. Ok, tarik keluar. Ok, sama macam sebelum ni. Sama, dia punya dari segi ketebalan. Lepas tu kat dia punya kabel ni ada dia punya AYN. Dan kabel dia Type C ke Type C. Kabel dia support fast charging lah. Ok, kita tak tepi. Tengok apa lagi ada. Ok, dah tak ada apa dah kat kotak. Ok, campak ke tepi. Apa saya pegang ni? Campak ke tepi. Ok, tengok konsol. Gila. Hui, tengok. Ui, best saya pegang. Tengok belakang dia. Nampak? Dia datang dalam bentuk yang ergonomik. Lepas tu dia ada texture macam kasar kat sini. Jadi selesa bila pegang, rasa dia kecil tau. Dia tak macam saya ambil yang model sebelum model ni. Yang ni model sebelum yang ni. Dia keluar yang ni dulu. Sekarang yang ni lah, yang latest. Nampak berapa beza saiz dia. Sekejap, buka dia punya case ni supaya nampak dia punya saiz tanpa case. Ok, nampak? Jauh mana beza dia? Nampak? Yang latest ni dia kecilkan sikit. Jadi untuk saiz macam ni saya rasa mungkin okey kot kalau masuk dalam poket kan. Macam ni memang tak boleh masuk lah dalam poket besar. Memang kalau saya nak bawa pun biasa saya akan bawa dia punya hard case ataupun saya bawa sling bag. Baru saya boleh bawa ni. Ini saya rasa boleh masuk dalam poket. Jadi belum try lagi. Tak apa, kita akan letak ni dulu kat tepi.
kita tengok sikit dia punya design dia. Okey, untuk design dia ni, saya rasa kalau saya tak cakap lagi pun mesti dah bermain kat fikiran anda macam apa kan. Memang nampak dia macam Retroid Pocket 5. Kejap saya ambil Retroid Pocket 5. Okey, jadi ni yang kat bawah ni Retroid Pocket 5 lah. Retroid Pocket 5 dia kecil sikit. Ni dia besar. Dia besar sikit daripada Retroid Pocket 5. Dari segi keberatan pun rasa yang ni berat lagi lah. Tapi dari segi dia punya untuk layout, kalau kita kecualikan dia punya analog stick, sama je. Anda tengok dia punya pattern ABYX dia ada bulat, betul ABYX kat sini. Lepas tu dia punya speaker dia ni, nampak speaker dia pun sama. Nampak speaker Retroid kan, macam ni pun sama juga kan. Jadi dia hampir sama lah dengan Retroid Pocket 5, cuma dia besar sikit. Kalau kita compare ke tiga-tiga size ni, yang tadi Odin Portal, dia akan jadi macam ni tau. Dia tengah-tengah. Dia kecil sikit daripada Odin Portal dan dia besar sikit daripada Retroid Pocket 5. Dia tengah-tengah. Bagi saya memang saiz macam ni okey, sangat-sangat okey. Kalau kita nak guna keluar ke apa ke, dia tak nampak menonjol sangat. Okey, kita alihkan ni semua. Okey, untuk bahagian luaran dia ni, saya perasan ada satu benda yang memang dia buat perubahan lah dari segi dia punya analog stick dia. Analog stick dia dah letak siap-siap yang jenis besar ni. Dulu analog stick ni, kita kena beli secara berasingan tau. Yang standard dia bagi yang biasa, macam dekat Nintendo Switch punya, yang bukan ada tekstur macam ni. Tapi sekarang dia dah terus bagi yang ni. Jadi kita tak perlu nak beli berasingan lah untuk pasang kan. Dan analog stick ni memang saya dah guna dekat semua konsol. Memang selesa gila nak guna. Kita letak pun kita rasa dia grip lah. Okey, selain daripada tu, kejap kita tengok atas. Okey, dia bagi fingerprint scanner. Lepas tu sini dia punya volume button. Ni betul lah, volume button dan analog trigger. Betul lah, analog. Yang ni digital analog. Okey, lepas tu dia ni dia punya programmable back button. Dia punya lubang pengudaraan dia boleh tahan besar juga, luas lah, sampai boleh nampak dalam semua kan. Biasa kan macam tak berapa nampak ni sampai boleh nampak. Lepas tu kat sini biasanya dia akan lepaskan dia punya udara panas kat dalam, dia akan tolak naik ke sini. Sini biasa dia tarik daripada luar masuk, angin luar masuk dalam, sini dia lepas. Tapi kali ni dia buat dua, dia buat kiri kanan untuk keluarkan haba panas. Jadi dia punya mungkin thermal performance dia lagi better lah daripada yang siri sebelum ni. Okey, dari segi ketebalan, konsol dia agak tebal jugalah kan. Sebelum ni Odin, masa Odin first model tebal, masuk pada portal dia nipis sikit. Sekarang ni tebal balik. Tapi dia tak setebal Odin yang first model dulu. Kejap saya pergi ambil. Ni lah masalah buat video tak ada preparation. Okey, ni Odin 2 tapi Odin 2 yang first kali, yang sebelum dia keluar portal dengan mini. Yang ni lah dia ikut original design macam Odin yang first model tu. Jadi anda tengok macam mana tebalnya dia. Dia nipis sikit lah daripada Odin yang original punya design. Dia nipis sikit. Dari segi saiz, dengan Odin ni nampak macam lebar lebih kurang, tapi dia punya ketinggian konsol tu ni tinggi sikit lah. Okey, jadi saya rasa untuk bahagian luaran setakat tu dululah yang saya dapat cerita kepada anda buat pertama kali saya pegang ni. Okey, jadi kita akan terus on lah, tengok macam mana dia punya intro. Biasa intro dia menarik ke, untuk setiap model dia lain-lain. Mana animation dia macam mana? Wih. Ada kemajuan Okey. Ni part yang boring, saya skip lah bahagian ni kan. Saya akan setting dulu. Jadi kita akan jumpa balik. Okey, jadi lepas dah siap setup dia punya jam, lepas tu dia punya wifi connection, dia akan pergi pada muka depan Android lah. Dan muka depan Android dia sama je sebenarnya macam anda punya smartphone masa pertama kali beli kan. Dah siap start, dia tak ada apa lah, dia kosong lah. Dia ada Google, dia punya ni apa, Google Play Store, nak kena login dulu. Lepas tu ada lah benda-benda basic, Google Chrome, File Manager, tu Gallery, tolak tepi. Ni benda-benda basic lah. Lepas tu kita scroll tengok drawer dia. Dekat sini, dekat sikit. Okey, nampak dia punya performance mode. Ada standard performance dengan high performance. Ni untuk kita overclock lah dia punya performance dia. Lepas tu fan dia quiet, off dengan quiet. Kalau kita guna standard dia ada off dengan quiet lah. Kalau kita naikkan sikit, dia akan ada lebih lagi option. Nampak spot ni yang paling kuat sekali, smart dengan quiet. Okey, tak apa, kita biarkan kat situ. Okey, ni dia punya screen refresh rate dia. Tengok boleh pergi berapa. Okey, maksimum 120. Kita stay pada 120. Lepas tu ni
charging suppression. Ni untuk kita nak bypass charging. Kita kena on yang ni, kita cucuk kabel charge, dia akan bypass charging lah. Tak apa, ni matikan dulu. Apa lagi? Joystick left right. Ni dia punya lampu. Sekejap. Okay. Ni dia punya lampu LED untuk dia punya ni lah, macam ring light dia ni kan. Kita boleh tukar color. Nampak? Color apa yang kita nak, kita boleh tukar ikut apa yang kita rasa sedap di mata kita memandang lah. Ok, lepas tu tepi lagi. Ni lah apa yang ada. Anda boleh tengok lah kat sini kan. Ni apa yang ada lah. Tu boleh tolak lagi. Nampak? Tolak lagi. Ok, untuk dia punya brightness dia pula, ni tak penuh tau. Ok, anda tengok lah. Ni tak penuh lagi. Tapi sebenarnya dah terang tau. Cuba saya tarik bagi full. Ui, terang gila lah. Saya tak tahu dekat screen, dekat dalam video ni mungkin anda tak nampak kot dia punya actual brightness kan. Tapi depan mata saya memang terang. Memang sangat terang. Screen dia pula screen AMOLED kan. Jadi anda nampak dia punya warna hitam tu kan, dia dah sekali lah dengan body. Jadi nampak macam tak ada beza antara screen dengan body. Sebab kalau hitam dia ni memang deep gila lah. Yang ni anda nampak colour ni dengan colour screen sama. Screen dia sebenarnya ada kat sini. Tapi kalau macam ni kan, jadi tak tahu beza antara body dengan screen. Memang tu yang best tentang screen AMOLED ni. Ok, jadi saya akan masukkan dulu game PC yang berat-berat. Itu kita akan tengok macam mana performance dia, ok ke tak ok. Ok, jadi saya dah siap download lah segala benda yang perlu download. Dan saya dah masuk dah game PC. Dan game PC untuk video ni kita akan guna Game Hub. Ok, dalam Game Hub ni saya dah siap masuk dah semua game. Ok, kat sini anda boleh nampak lah, ada beberapa lah game PC. Dan memang game yang saya masuk ni semua game macam tak berapa nak masuk akal lah kan. Game Final Fantasy 7, Batman Arkham Knight, lepas tu Dragon Ball Sparking Zero. Memang game yang berat gila. Kita akan tengok konsol ni dia boleh handle ke tak. Tapi saya tak test semua. Dalam video ni saya akan test 3 game lah. Dragon Ball Sparking Zero, Batman Arkham Knight dengan Final Fantasy 7 Remake. 3 game ni biasa hanya boleh main dekat PC gaming yang spek tinggi kan. Macam PC yang biasa memang tak boleh buka lah. Tapi kali ni kita nak test dia dekat dalam Android device. Jadi kita akan start dengan game yang tak pernah boleh main dekat mana-mana konsol, iaitu game Dragon Ball Sparking Zero. Bukan yang ni je lah, boleh kata 3 ni memang tak boleh main pun sebelum ni kat mana-mana konsol. Tapi kita akan start dengan Sparking Zero dulu, tengok macam mana gameplay dia, sejauh mana dia boleh pergi. Okay, jadi seperti yang anda tengah tengok sekarang, game dia memang dah fully playable. Dia dalam 30, sekarang ni dalam 36 frame. Cuma saya perasan color dia jadi pelik sikit. Color dia macam kebiruan sikit. Mungkin saya tersalah pilih dia punya graphic driver. Kalau saya guna driver yang betul lah, color dia akan dapat color yang betul lah. Tapi game dia anda tengok sendirilah macam mana. Nampak? Kita cuba kalahkan enemy ni. Tak ada lag. Tengok saya buat power besar macam mana pun memang dia tak ada lag langsung. Game ni memang sebelum ni, siapa yang pernah try game Dragon Ball Sparking Zero kat mana-mana Android device anda tahulah, memang teruk gila lah performance. Tapi ni anda tengok lah, berapa frame? 35. Nampak? Daripada tadi tak nampak lag. Sekejap, kita buat satu power lagi. Kita buat satu power lagi. Hai, Kamehameha. Kena ke tak kena tu? Macam tak kena je. Oh, kena. Jadi super saya berapa lah ni? Oh, 3. Kita charge dulu power. Kita guna maximum power Super Saiyan 3. Tapi kenapa dia tak charge lagi dah? Oi,
Lari, lari. Tak kena. Okey, tak kena. Charge full power. Oi. Nak guna full power dia. Dia kena... okey. Boleh. Okey. Habis. Majimbo. Dragon Fist. Power apa ni? Ni macam tu lah dia punya gameplay dia. Anda tengok sendiri. Saya tak ada skip apa. Anda boleh tengok daripada start fight sampai ke habis fight. Tak ada sangkut langsung. Ok, game seterusnya game Batman Arkham Knight. Game ni memang saya nak sangat main secara handheld dalam konsol yang tak besar. Sebelum ni game ni dia keluar dekat Nintendo Switch One kan. Switch One tu memang kalau siapa pernah tengok dah tahulah betapa sampahnya dia punya performance. Tapi bila keluar Switch 2, saya hampir beli Switch 2 sebab saya nak main game ni tau. Tapi akhirnya memang agak kecewa jugalah bila saya tengok performance dia dekat Switch 2 still sampah. Dia orang downscale gila dia punya grafik. Lepas tu dia punya frame rate pun still ada sangkut-sangkut lagi. Jadi kita akan tengok dekat sini macam mana, lancar ke tak. Kita start dulu. Anda tengok sendirilah macam mana kualiti dia. Aduh, memang malulah Switch 2 boleh kalah dengan device Android kan. Anda nak nampak suit dia kan, nampak macam basah-basah kan. Memang dia tak ada downscale langsung. Tengok sayap dia, nampak smooth. Lagi satu dia punya frame rate tak drop. Maintain dalam 29 ke 30 FPS. Okey, kita habiskan orang dalam bangunan ni. I can't say I'm surprised. You should really review your security. Tengok, lawan dia. I've seen trees with faster reflexes. Something tells me this wasn't part of the plan. Itu dia. Anda nampak? Dia punya back mobile kan, biasa ada lag kan kalau dekat Nintendo Switch. Ni anda tengok lah. Saya akan guna back mobile lah, tengok macam mana. Lancar ke atau dia lag ke waktu kita guna dia punya back mobile. Back mobil. Mobile pula dah. Mobile handphone. Dia. Back mobil. Masih lagi 30 frame. Mana lagi? Tu. 29. Oi, kena. GCPD. GCPD dekat. Okey, tengok saya lepas misal dia semua kan. Ada lag. Okey, 1, 2, 3. Oh, gila lancar lah. Okey, jadi untuk Batman Arkham Knight setakat tu dululah saya tunjuk kepada anda. Seperti mana yang anda tengok tadi ni, dia memang kalau dia drop pun dalam 27 frame je. Biasanya dia akan maintain pada 30 ke 29 frame. Memang sangat okey. Okey, kita pergi pada game yang seterusnya. Okey, seterusnya Final Fantasy 7 Remake. Yang ni saya tak tahu boleh ke main ke tak ni, sebab game ni memang grafik dia boleh kata agak tinggi jugalah kan. Okey, kita tengok boleh ke tak. Okey, kita dah berjaya masuk, tapi kita tak tahu lagi apa penyudahnya, dia akan kick keluar ke ataupun kita boleh main. Okey, jadi kita start dulu tengok. Saya pun tak sure, hati saya lebih kepada tak boleh ni. Okay, tak apa, kita start dulu. Kita dah start Final Fantasy 7 Remake boleh main 30 frame. Anda tengok macam mana kualiti grafik dah. Saya tak turun langsung dia punya grafik setting. Nampak? Nampak? Boleh main. Sekejap, kita lawan sikit. Kita tengok macam mana. Dia lag tak? Okay, dah sampai dah enemy. Who goes there? You're up. Okay, kita lawan sikit. Okay, dia suruh tekan
You're coming with us. Nice and easy. Oh, gila. Not bad. Boleh. Nah. Oh, gila. Final Fantasy 7. Oh, yang ni memang saya tak jangka langsung lah. Who in the hell? Chipset mobile. Hands where I can see. Chipset mobile boleh main Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 remake Have fun. Dia dalam 27, 28 frame, 29, 30. Okey, kita lawan lagi. Apa ni? Freeze! Move and we shoot. Go ahead. Dia banyak ajar lah masa starting ni. Tapi, ui. Anda nampak lah. Dia punya lawan semua. Okey, kita lawan lagi sikit. Drop the weapon. Oh, ini memang best ni. Memang saya akan layan lama lah game ni. Yeah, what did he say? Tak sangka boleh main kat sini. Saja try je kan. Ingatkan tak boleh. Hati tengok, weh boleh. You're coming with us. Can't get surrounded. Nope. Okey, kita habiskan dua enemy kat sini. Ada lagi. Nothing to it. Okey, untuk Final Fantasy 7 Remake ni, saya rasa setakat ni je lah saya boleh sharekan kepada anda. Dan apa yang saya boleh kata untuk game Final Fantasy 7 Remake ni, memang sangat okey. Memang boleh layan game ni. Anda tengok sendirilah kan, dia punya fighting apa semua, frame rate dia pun maintain. Dia akan turun pun sama macam Batman Arkham Knight tadi dalam 27. Lepas tu dia naik balik ke 30, 29. Memang dia tak ada gangguan dari segi dia punya performance tu. Ni saya tak turun tahu dia punya graphic setting, saya tak turun. Saya biar pada high. Kalau saya turun pada medium, mungkin dia boleh capai ke 40 frame. Okey, jadi itulah performance dia yang saya dapat share setakat ni lah. Bagi saya memang power gila lah. Game yang mana kita tak dapat nak main sebelum ni, kita dah boleh main kat sini dengan lancar. Even game AAA PC pun kita boleh main dekat sini kan. Dan sebenarnya banyak lagi saya nak test. Macam PS3 emulator kan. Banyak benda lagi lah saya nak test dan banyak lagi saya nak explore tentang konsol ni. Mungkin ada banyak lagi benda yang best tentang konsol ni yang saya belum jumpa lagi. Tak apa, saya akan guna dulu dalam masa beberapa hari ini dan saya akan datang balik pada video yang kedua. Video full review lah. Saya akan ceritalah segala benda apa yang ada kat konsol ni yang bagi benefit pada kita. Okey, jadi seperti biasalah, kalau anda berminat dengan AYN Odin 3 ni, saya dah sediakan kat dalam tab produk yang ada dekat bawah. Anda tekan tab produk tu, dia akan lompat pergi ke Steam Store. Anda boleh proceed order macam biasalah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.